kedua ke sesi forum perdana kita, forum inovasi bencana diplomasi dalam simposium Guru Pelesian Kelab Untuk Muda kali kedua peringkat masa 2014. Jadi hari ini telah bersedia untuk persiapan kita yang kedua. Okey tuan-tuan, untuk sesi yang kedua ini, persiapan yang kedua ini saya mempersilakan panel kita yang pertama, Cik Syah. Sebab semangat daripada cikgu kita tadi dah sebut pasal Jepun. Sebab tu kita nak bagi peluang kepada Cik Syah berkongsi terutama sekali tentang apa yang disebut lawatan yang akan dibuat oleh sekolah SK Seri Biram tadi. Okey, setelah perkongsian yang pertama bahawa rupanya negeri Jepun itu telah melaksanakan ada aktiviti kelab pemuda ni hampir 104 tahun. Rupanya. Sedangkan kita baru 25 tahun. Jadi kemungkinan tuan-tuan atau ada faktor-faktor yang ataupun modul-modul yang kita boleh ikuti. Sama sekali berkaitan dengan pelaksanaan yang di samping itu sebagaimana yang di panel sudah berkongsi tadi bahawa sikap budaya penduduk atau negeri Jepun itu sendiri yang mungkin boleh membantu program-program yang dijalankan di negeri Jepun. Okey, jadi saya minta Cik Syah kita berkongsi dengan kita. Adakah kita bersedia atau berpeluang menjadi bagaimana negeri Jepun, dan jika kita berpeluang apakah cadangan dan mungkin pandangan untuk dari pihak KMC. Jadi silakan. Terima kasih Cik Sun. Tentu ada perempuan yang saya hormati sekalian. Okey, kalau kita tengok negara Jepun dalam penjagaan kesihatan, dia sangat cemerlang dalam penjagaan kesihatan. Kerana dekat rumah dia 90% dia memang tak ada orang gaji. Tak ada amah yang mencuci baju, tak ada yang semua. Dia memang rutinkan anak-anak dia setiap satu kerja daripada rumah. Maka bila dia ke sekolah juga, sekolah seperti yang saya terangkan tadi, polisi dia adalah pelajar sendiri yang buat. Cuci toilet pun belajar, sapu tangga pun belajar, kemaskan kawasan sekolah juga belajar. Tidak ada tukang kebun, tidak ada tukang cuci. Maka pelajar sendiri yang memainkan peranan untuk menjadikan diri mereka ini terdedah kepada penjagaan kebersihan dan kesihatan yang paling yang harus diutamakan. Okey, kalau kita nak tengok polisi apa yang agak bagus. Sehingga tahun 2010 data yang saya terima masa itu, terdapat lebih 24,000 orang warga negara Jepun yang berusia 100 tahun ke atas. 24,000 orang makanya terlalu ramailah orang tua yang masih sihat, segar bugar. Dan dia ni tak mati lagi. Sebab kesihatan dia sangat baik. Maka dia boleh bekerja dengan baik, maka dia boleh buat semua benda dengan baik. Otak dia baik, pemikiran dia baik. Dia sampai dekat airport pun yang membantu kita semasa di airport adalah orang yang bersara daripada kerja kerajaan, kerja swasta dan sebagainya. Dia ambil lagi kerja-kerja, mengangkut beg orang dan bawa ke sana. Sentiasa nak menjadikan aktiviti fizikal sebagai amalan. Itu yang antara polisi yang saya agak menarik. Kerana menjaga kesihatan bukan sahaja kerana polisi oleh kerajaan, tapi kerana kesedaran untuk menjadikan diri sendiri sihat sepanjang hayat. Yang kedua, di negara Jepun mereka ada insurans kesihatan. Insurans kesihatan ini dia wajib kepada semua rakyat. Wajib di mana semua rakyat harus mencarum macam KWSP. Kita carum sebulan kita 200 ikut kemampuan gaji masing-masing. Maka caruman ini sekiranya anda sakit, anda kemalangan dan sebagainya, anda boleh memilih mana-mana pun perkhidmatan kesihatan, sama ada kerajaan ataupun swasta. Insurans yang akan cover semua. Maka ketika ini perkhidmatan kesihatan ini sangat baik dan sangat mahal. Kalau kita tak ada insurans kesihatan, maka kita tak mampu untuk dapatkan perawatan. Maka kerana polisi yang ada pada semua rakyat, maka bila rakyat ni sakit, dia boleh dapatkan perkhidmatan yang baik kerana insurans akan cover semua benda. Tetapi kalau rakyat tersebut tidak sakit, tidak menggunakan polisi selepas 25 tahun mencarum, maka duit itu boleh dikeluarkan dan dia ada lagi faedah-faedah lain yang dia dapat kalau dia tak sakit.
Maka rakyat Jepun ini berusaha untuk tidak sakit, berusaha untuk tidak kemalangan, berusaha untuk jaga kesihatan, kerana nak save bajet supaya duit itu boleh melancong ke mana-mana. Maka dia ada satu, orang kata, kesalahan untuk jaga duit sendiri, jaga kesihatan, maka dia jadi lebih sihat sepanjang hayat. Sebab tu masalah negara Jepun sekarang, orang yang bayi yang nak dilahirkan sedikit, orang yang tua semakin banyak. Dia piramid dia terbalik, tuan-tuan. Piramid Malaysia ni, orang bayi ramai, tapi orang tua dah tak ada lagi dah. Sebab dia cepat mati mungkin. Sebab kesihatan. Sebab itulah piramid tu tunjuk dia jadi begitu. And then bila rakyat boleh ada duit, dia ada ni, maka dia sentiasa berpegang kepada satu prinsip, di mana umur mestilah panjang. Yang kedua, dia mesti bermanfaat kepada orang lain. Maka ini bertepatan dengan Islam pun. Islam ajar kita pun untuk orang yang paling baik adalah orang yang umur dia panjang. Dan yang kedua, dah umur panjang, dia kena bermanfaat kepada orang lain. Jadi macam mana nak umur panjang? Menjaga kesihatan lah. Jadi guru doktor muda, dapat ilmu, jaga diri sendiri, jaga anak murid. Maka inilah yang dikatakan menjaga kesihatan diri sendiri. Polisi ini juga sangat membantu mereka untuk menjadikan bukan sahaja dalam keluarga tapi seluruh masyarakat Jepun. Dan yang keempat, mereka mempunyai polisi-polisi yang menghormati hak orang lain, tuan-tuan. Kalau nak merokok, dia memang ada bilik khas kaca yang disediakan. Bilik kaca itu hanya untuk merokok. Orang nak merokok ini bukan sahaja dia pergi merokok, malah kalau penuh dalam bilik itu, dia beratur untuk merokok. Maka disiplin rakyat Jepun menjaga kesihatan diri sendiri, tidak mahu memberi bahana kepada orang lain. Dia akan buat jauh, dia akan sanggup duduk dalam ni sudut sama-sama asap, dia bersudut balik. Maka saya rasa Malaysia juga patut buat benda yang sama. Polisi yang menghukum. Tuan-tuan, pengalaman saya di Melaka, kita ada Melaka bebas tak rokok, kita ada Penang sekarang, Kelantan, kita ada Johor bebas tak rokok. Di Melaka memang kita tak nampak penurunan orang yang turunkan, orang yang merokok ni dapat dia menunjukkan penurunan yang banyak. Masih ada lagi orang merokok, tetapi bila kita buat satu syuting untuk dokumentari TV, kita syuting orang yang merokok di Bandar Merah, di State High, bangunan merah yang dekat Melaka yang paling dikenal dengan Menara Jam tu. Kita letak seorang anggota kita untuk merokok, kita shoot dia daripada atas bangunan. So bila kita shoot dia, ada seorang pakcik tua, dia turun daripada bangunan merah ni sambil dia macam kaki dia agak tempang sedikit. Dia cakap dengan staff saya ni, dia kata, "Cik, tak boleh merokok kat sini, cik." Tu tak, kami berlakon ni. Berlakon pun tak boleh, cik, dia kata. Berlakon pun tak boleh, dia kata. Sebab Melaka ni, dia kata Melaka bebas tak rokok. Jadi betapa dia cakap macam itu, dia kata saya pun merokok. Dia kata tapi tak boleh merokok kat sini, kena merokok kat tempat lain. Dan amalan inilah yang kita harapkan daripada seluruh rakyat Malaysia. Daripada kita semua, menghormati hak orang lain sangat penting. Bila mereka buat begini, maka di Jepun, dia tak merokok mata-mata. Dia merokok di tempat yang sepatutnya. Merokok dalam malam kaca. Merokok jauh daripada anak isteri. Maka polis itu penting untuk kesejahteraan itu. Dan yang terakhir sekali. Saya boleh sikit lagi satu lagi. Dia masa dah angkat tadi. Dia dah cakap. Satu perkataan apa yang saya belajar, mereka adalah sebuah negara yang moden tetapi masih mengekalkan tradisi penuh bergaya. Bergaya yang macam mana? Menepati masa adalah yang utama. Yang kedua, menghormati hak orang lain harus diamalkan sentiasa. Dan yang ketiga, sikap dalam melaksanakan apa jua yang kita buat hari ini, besok, sampai bila selagi ada hayat, haruslah sepenuh jiwa. So saya rasa saya serahkan balik sekian. Okey, terima kasih Malaysia. Sikit lagi saja nak tambah. Ya. Bolehkah kita menjadi negara Jepun? Dan kalau boleh, agaknya berapa lama kita ada masa? Kita tak perlu menjadi negara Jepun. Kita dah ada base yang cukup baik, kita dah ada infrastruktur yang cukup baik. Tuan-tuan, di Jepun infrastruktur dia tidaklah begitu hebat seperti Malaysia, tuan-tuan. Bangunan sekolah dia lama. Bangunan sekolah dia dah mungkin 100 tahun, tetapi dijaga dengan baik dan dibina dengan baik agar dia tahan gempa dan sebagainya. Kalau kita, infrastruktur kita mungkin cantik, tetapi leaky. Tetapi tiba-tiba bobo.
Mungkin itu kita harus lihat pelaksanaan yang lebih baik supaya kita nak samakan dengan Jepun dengan lain. Tapi apa yang kita ada, sikap kita juga orang Malaysia adalah cukup baik. Cuma nak memupukkan supaya semua orang amalkan benda yang sama. Jadi budaya. Maka budaya itulah harus kita sama-sama pupuk. Yang kita start yang cukup baik, ada anak murid yang banyak dan start ni. Alhamdulillah rasa kita di landasan yang betul. Walaupun lambat, tapi kita bukanlah anak yang tertidur. Kita adalah kura-kura yang sentiasa bergerak ke depan, insya-Allah. Sudah. Kita negara Malaysia tak perlu menjadi negeri Jepun. Kita sebenarnya dah hampir lengkap dari segi pasaran dan sebagainya, dan kerajaan telah membutuhkan banyak sungguh ruangan dia untuk majukan. Dan PKM dan KPM sentiasa bekerjasama untuk mengencangkan pelaksanaan program untuk pemuda di sekolah. So cikgu, jadi ke nak pergi negeri Jepun ni? Jadi sebab negara Jepun kata bangunan dia dah tua-tua, dah 100 tahun. Ke macam kita dulu di hotel ni 3 tahun. Tapi ada bocor ke kita? Ada bocor ke? Okey tuan-tuan, kita teruskan lagi untuk panel kita yang seterusnya. Saya bagi ruang untuk panel kita daripada negeri di bawah payung, Puan Kristi. Sebab beliau pun tak sabar-sabar nak menyambut cabaran daripada Cik Syah tadi. Okey, pada pusingan yang pertama tadi, Puan Kristi telah berkongsi dengan kita bagaimana negeri Sabah menjalankan dan beliau bertugas di bahagian promosi kesihatan. Beliau begitu bergerak pantas untuk memastikan pelaksanaan kelab pemuda. Jadi kita nampak tuan-tuan usaha Puan Kristi dengan tim-tim dia untuk menambahkan kuantiti bilangan kelab pemuda di negeri Sabah. Jadi persoalan saya, Puan Kristi, di samping JKN Sabah menetapkan matlamat untuk meningkatkan kuantiti, bagaimana pula sekolah yang telah ada dari segi kualiti dan bagaimana keseluruhannya untuk negeri Sabah memberikan keutamaan utama. Silakan. Okey, terima kasih sekali lagi Cik Zul. Kita negeri Sabah ni, especially sekolah-sekolah yang telah menubuhkan kelab pemuda muda, kita memang mengekalkan kualiti yang sedia ada ya. Sebab tu bila kita menyarankan sekolah untuk menubuhkan kelab pemuda muda, jadi ia merupakan salah satu tanggungjawab kita sebagai orang kesihatan untuk mengekalkan, pastikan jangan tumbuh tetapi tidak menggerakkan aktiviti. Itu merupakan salah satu yang tidak baguslah. That's why kita di peringkat tertinggi, maksud saya di peringkat Jabatan Kesihatan, kita telah menubuhkan satu jawatan kuasa peringkat negeri yang mana kita melibatkan semua unit ya, termasuk pergigian, farmasi, kualiti pemakanan, lepas tu orang NCD, semua kita ada lebih kurang 24 orang ya, ahli jawatan kuasa yang sedia ada, termasuk juga kita punya penyelidikan kurikulum di Jabatan Pendidikan sebagai jawatan kuasa berkenaan. Jadi dalam jawatan kuasa berkenaan, kita telah memberikan amanah ya untuk masing-masing pegawai itu supaya ada tanggungjawab, yang mana kelab pemuda ni adalah perkongsian kelab bersama. Contohnya kita menggalakkan diorang buat pemantauan ya. Pemantauan bukan saja kita pegawai promosi saja yang buat, tetapi kita menggalakkan contoh pasukan kesihatan sekolah, kita menggalakkan pasukan pergigian untuk membantu bersama untuk memantau aktiviti kelab pemuda muda, dan secara tidak langsung kita mohon juga di setiap kawasan-kawasan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa peringkat kawasan ataupun daerah yang mana melibatkan klinik angkat. Salah satu cara kita untuk mengekalkan kualiti yang sedia ada kelab pemuda muda itu adalah melalui pemantauan daripada masa ke semasa. Bahkan saya sendiri, walaupun saya ibu pejabat, sekiranya saya ada masa, biasa saya akan gunakan pada bulan puasa. Sebab pada bulan puasa kebanyakan sekolah aktiviti dia kurang, dan kita diberikan ibu pejabat buat aktiviti kurang. Jadi kita selalu meletakkan 2 minggu tu kita buat pemantauan ke sekolah-sekolah ya. Pemantauan tak kira lah sekolah mana-mana, kita khaskan satu kawasan tu untuk 1 minggu. At least kita nampak, kita tahu, kita mendekatkan diri dengan sekolah ya.
Sebab perhubungan antara sekolah dengan kita orang kesihatan tu amat penting. Itu yang saya selalu war-warkan kepada pegawai promosi. Jangan minta return saja dengan cikgu baru muka kita muncul di pintu sekolah. Jadi diorang biasa kalau sekolah-sekolah kita tak mendekati mereka, tak ada hubungan baik dengan pihak pengurusan sekolah, cikgu pun tak pandang kita punya aktiviti kelab Doktor Muda. Saya kata jangan waktu return saja baru nak muncul muka kita di depan pintu sekolah. Sebab tu kita sentiasa galakkan semua pegawai kita buat pemantauan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali turun ke sekolah berkenaan. Itu yang kita selalu war-warkan. Lepas tu dari aspek mesyuarat, kita galakkan semua penjelaras staf Doktor Muda kawasan supaya mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun bersama dengan semua guru-guru. Sebab kita perlukan mesyuarat tu supaya guru-guru update apa dia punya aktiviti yang terkini dan apa yang perancangan pada masa yang akan datang. Itu yang kita tekankanlah. Dan dari aspek tingkatan kualiti ini kita sentiasa menjaga hubungan baiklah dengan pihak BPD, pihak JBN sendiri. Sebab tu kadang-kadang walaupun bukan untuk datang memantau, tetapi kita bercerita sebagai seorang kawan supaya kita sentiasa berkongsi lah apa permasalahan dia dalam kelab Doktor Muda yang sedia ada dan sebagainya. Itu yang perlu ya. Hubungan baik itu kita kena kekalkan. Kalau tuan-tuan dan puan boleh tanya cikgu-cikgu saya datang hari ini, mereka sudah tahulah macam mana hubungan saya dengan orang JPN, dengan pihak sekolah sendiri. Memang orang kata saya ni memang popular kalau pergi ke sekolah. Semua diorang kenal ya. Even kadang-kadang jumpa di luar semua diorang dah tahu, ini Doktor Muda ni kalau kita punya ketua sektor pembangunan. Dia nampak saya, dia selalu panggil saya Dr. Kristi. Dia tak panggil saya Puan Kristi. Itulah tadi ya, konsen sikit Encik Zul. Okey, terima kasih kepada Puan Kristi atau Dr. Kristi daripada Sabah. Okey, tuan-tuan, kita telah dengar ke persidangan kedua, 2 ahli panel. Kita nak terusnya pada ahli panel kita yang ketiga, cikgu kita. Cikgu tadi daripada pembentangan yang pertama, pembentangan seterusnya, kita lihat sekolah Sri Wilam ini merupakan sekolah yang berprestasi tinggi di negara. So sudah semestinya lah apabila sekolah yang berprestasi tinggi ini menjadi perumahan yang begitu juga. Setiap tahun dapat award ke cikgu? Setiap tahun dapat 300 betul terbuka mata cikgu dalam dewan ini. Kemungkinan ada di antara rakan-rakan kita ini yang sekolah-sekolah biasa-biasa saja, ataupun mungkin sekolah kluster, ataupun mungkin pernah sekolah yang ada sekolah yang dalam contoh kita ini juga sekolah universiti. Jadi saya tahu bagi sekolah kluster negara, sekolah SDT negara, peruntukan kewangan memang cukup banyak. Tapi bagaimana rakan-rakan kita yang mungkin belum mencapai lah, mungkin tidak. Saya tidak menafikan bahawa atau mengatakan tuan-tuan tidak hebat di sekolah, tapi mungkin tuan-tuan sekarang telah mengancam. Dan kita percaya daripada semua ahli panel tadi bahawa terbukti sehingga hari ini bahawa kelab Doktor Muda ini mampu membawa imej sekolah dan akhir mencapai peringkat tertinggi negara. Okey cikgu, jadi bagaimanakah cikgu dapat melestarikan pelaksanaan kelab Doktor Muda di sekolah dengan kebutuhan yang ada, dan kalau boleh kita kongsi bersama mungkin bagi rakan-rakan yang tidak nampak meski peruntukan di sekolah tadi. Dan saya harap cikgu dapat mengulasnya dari sekolah biasa hingga ke sekolah kelas dan ke sekolah seperti ini. Terima kasih kepada pengurusi. Saya memahami ya, tengok muka sahabat-sahabat saya dalam hadapan pun memahami ya, masalah kewangan menjadi tekanan. Ya, jadi untuk itu saya ingin memberi sedikit panduan ya. Bagaimana dengan keadaan kewangan cikgu yang terhad itu, cikgu boleh menggerakkan melalui gabungan jaringan. Sekolah-sekolah kluster dan sekolah SPT sangat mengalu-alukan ya, gabungan di antara sekolah cikgu, walaupun cikgu di luar bandar, sekolah yang kecil mengadakan jaringan dengan sekolah-sekolah yang punya peruntukan. Memang KPI kita ialah mesti mengadakan jaringan, bukan jaringan di antara SPT aja ataupun sekolah kluster je, tapi dengan sekolah-sekolah yang lain. Sebagai khidmat bantu kami juga perlu memenuhi KPI kami, iaitu memberi khidmat bantu ke sekolah-sekolah yang agak masalah kewangan yang agak kritikal. Jadi cikgu boleh menghantar surat kepada sekolah-sekolah yang berhadap berdekatan dengan cikgu yang ada sekolah kluster, sekolah SPT ataupun di luar,
sekalipun, ya. Macam Sekolah Seri Piram juga membuat sumbangan ya dari segi program kepada sekolah-sekolah yang tidak berkemampuan. Itu salah satu cara, ya. Jadi bagi pihak Sekolah Seri Piram ya, fungsi kami untuk melestarikan program Kelab Doktor Muda ya dah berusia 25 tahun ini, kami akan terus bergabung ya dengan program-program PIBG, sarana PIBG ya, untuk membuat plan taktikal strategi untuk 5 tahun akan datang. Ya, kami dalam proses menyediakan satu plan taktikal, plan strategi untuk 5 tahun akan datang untuk terus maju ke hadapan untuk maintain. Salah satu dari perancangan kami untuk melestarikan ialah untuk memberi latihan pada guru baru, ya, sebagai backup, ya, supaya seandainya guru lama sudah keluar daripada SK Piram tapi Sekolah Seri Piram terus unggul di persada kebangsaan ya, antara dalam bidang Kelab Doktor Muda. Jadi itu antara usaha-usaha yang kami jalankan. Selain itu juga melalui peruntukan dana yang cukup banyak tadi, sekolah-sekolah kluster dan sekolah SPC menerima 300,000. Mulaan didapat setengah juta ya. Jadi memang setiap tahun kita membuat perancangan cukup rapi lah. Salah satunya tadi program antarabangsaan ya, dan program-program kemenjadian, modal insight ya, co-curriculum ya. Kita cuba mencarilah sejauh mana yang kami dapat gunakan setiap ringgit ya, bagaimana dalam kami kita setiap ringgit berhasilnya modal insight ya. Jadi setiap ringgit yang dikeluarkan oleh kerajaan, kita pastikan mesti ada plan taktikal. Itu strategi kami lah untuk melestarikan program Kelab Doktor Muda ya di peringkat kebangsaan dan seterusnya. Dan sebenarnya saya juga tertarik tadi dengan Cik Shaniza mengenai Jepun ya. Saya tertarik semasa membaca surat khabar yang berkaitan dengan Piala Dunia ya. Piala Dunia, saya bukan membaca mengenai isu Piala Dunia itu, tapi saya membaca artikel di mana penonton-penonton Korea dan Jepun telah mengutip sampah ya, itu bukan di negaranya, tapi sampah yang di bekas minuman mereka sendiri selepas perlawanan itu mereka kutip di negara orang. Kerana apa? Kerana budaya ya, kerana budaya itu. Itulah budaya yang Seri Piram akan terus cuba pertahankan, cuba semai ya, dengan generasi-generasi baru sekarang dengan tekanan-tekanan mendepani ya masalah-masalah ni kita cuba atasi. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan, untuk membudayakan masyarakat, membudayakan warga sekolah sebenarnya satu proses yang agak lama ya, sebab budaya itu keluar daripada kekiasan nanti ya, baru dia dapat bukan lepas saat tapi kami akan terus bergerak maju ya. Untuk akhir sekali, saya bagi pihak sekolah mesti ucapkan terima kasih kepada semua sekali yang terlibat, dan akhir sekali kepada sahabat-sahabat yang jumpa saya personal. Saya dengan rendah diri ya, warga Sekolah Seri Piram dengan rendah diri lah memberilah input pada cikgu sekiranya cikgu nak apa-apa bantuan untuk meningkatkan Kelab Doktor Muda di sekolah cikgu di seluruh Malaysia. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada kita yang kita cerita terlebih kita ya. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, ada panel Cikgu Rizal ni selalu kalau sekolah mencapai kekurangan dia akan SMS saya, Cik Zul sila tengok berita harian itu SK Piram ada keluar. So saya akan buka, bila saya tengok memang setiap kali sekolah keluar di dada-dada akhbar, di media rasmi dia akan maklum, dan saya akan berikan kertas itu, saya akan bagi kepada saya akan tambah di maklumat di IAB untuk akan mengembangkan. So saya rasa itu juga satu amalan yang cukup baik. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ada maklumat-maklumat yang tuan tengok pertama sekali selepas inilah tidak ada akhbar tentang maklumat bukan Doktor Muda, mulalah kita mengumpulkan data-data benar untuk kita mengambil langkah-langkah seterusnya, dan sekali daripada kita berkongsi bersama dengan cikgu kita sendiri. So terima kasih cikgu atas semangat yang ditunjukkan, dan kita mendoakan bahawa sekolah SK Piram akan terus cemerlang dan akan terus mencapai. Kalau sekolah lagi tinggi lagi, ada penggerak tinggi lagi perkara, saya percaya SK Piram mampu mencapai. Okey, kita terus kepada dua ahli panel kita yang kita penting yang bersama kita, ahli panel forum kita daripada KPM dan juga KPM. Okay, sebelum saya pergi pada yang terakhir, ada Tuan Haji, saya nak pergi kepada KPM dulu tadi KPM ini bagaimana yang semalam Tuan Haji Tuan Haji Anwar, kita sekarang ini saya rasa tidak lekang daripada bibir-bibir kita bercakap dengan PPPM, sehinggakan
Kalau kita masih ingat bahawa PBBM ini telah dilancarkan oleh TPM kita pada September yang lalu, 2013, dan ianya disambut dengan begitu meriah oleh warga-warga pendidik. Dan saya rasa bukan warga pendidik saja, malahan daripada seluruh rakyat Malaysia tahu tentang apa itu PBBM. Dan itulah hasrat utama kita, hasrat utama PM kita, hasrat utama negara kita, dan disambut oleh Kementerian Pendidikan. Jadi saya nak tanya tuan lagi, sebagai orang yang mungkin bertanggungjawab secara terus tentang program pemuda PPK Kementerian, dan juga dan saya percaya TPM menyediakan inisiatif berkaitan dengan inovasi berkaitan dengan pemuda. Jadi Tuan Haji, saya nak tanya, apakah inisiatif PPM yang mampu mengukuhkan kurikulum, dan juga bagaimanakah PDM ini dapat menyahut cabaran untuk mencapai PBBM, terutama sekali dalam inisiatif projek inovasi pemuda itu sendiri, dalam sehingga kita tamat PBBM, iaitu dah mula 2013 dan akan tamat 2019. Silakan. Terima kasih. Pertamanya, memang pesanan yang menghormat kepada Perdana Menteri Pendidikan berpesan kepada mana-mana apabila turun saja ke mana-mana forum, cerita-cerita tentang PBBM supaya terutama apabila melibatkan guru, supaya dapat kita terjemahkan PBBM itu dan kita sampaikan matlamatnya pada tahun 2020. Dalam konteks Dr. Muda ini, yang sebenarnya kalau kita nak bercakap tentang PBBM ini, kalau kita lihat atau fokus kepada aspirasi murid, yang kita tekankan dalam aspirasi murid ataupun harapan kita kepada anak-anak kita melalui transformasi pendidikan ialah untuk anak-anak kita mempunyai pengetahuan. Dan selain daripada mempunyai pengetahuan, maka kita hendakkan mereka mempunyai kemahiran berfikir. Dan selain daripada kemahiran berfikir, mereka mempunyai kemahiran berbahasa, kemahiran memimpin. Kemudian kita hendak melihat bahawa anak-anak kita merupakan pengamal kepada etik dan moral yang betul. Dan akhirnya yang keenam, kita melihat mereka mempunyai national identity. Betul ya? Pada saya 6 aspirasi dan 5 aspirasi sistem. So walaupun itu perkataan Inggeris aspirasi kita gunakan, tapi sebenarnya maksudnya harapan kita. Jadinya dalam konteks kemahiran berfikir, yang kita hendakkan ialah anak-anak kita tidak lagi sekadar menghafal fakta, tidak hanya sekadar pengguna kepada ilmu, tetapi pencetus kepada pemikiran baru, pencetus kepada perkara-perkara yang luar daripada kebiasaan. Kalau kita tidak boleh hanya sekadar menjadi pengguna dan pengikut, maka kita akan makan masa yang lama untuk mencapai kejayaan. Kita nak short sikit supaya cepat kita mencapai ke taraf negara yang maju. Jadi sebab itulah kita kena meletakkan, mengutamakan soal ataupun saya yakin para guru dengar perkataan seperti kebat atau kebat atau hot, higher order thinking skill, yang mana memerlukan anak-anak kita mensintesis atau menggabungkan ilmu-ilmu yang diperolehi mereka untuk mencapai sesuatu yang baru. Yang ini yang kita nak buat. Maka dalam kegiatan Doktor Muda ini banyak perkara yang tidak lagi kita gunakan atau pendekatannya sekadar memberikan fakta pada anak-anak kita dan mengamalkan, tetapi untuk mereka berfikir dan mencetuskan perkara-perkara yang tidak selama ini difikirkan oleh sesiapa, tapi mereka mencadangkan perkara-perkara yang baru. Yang ini yang kita maknanya kita perlu berubah ke arah situ. Jadi tuan-tuan dan puan, maka timbullah satu kegiatan yang disebut sebagai kegiatan
project based activity. Jadi anak-anak tidak lagi dibimbing oleh guru ataupun diberi oleh guru satu projek dan kita tunjuk selangkah demi selangkah bagaimana nak menghasilkan. Tetapi apa kita buat ialah kita panggil anak-anak itu, kemudian mereka menentukan apa mereka nak buat, kemudian kita benarkan mereka melakukan kesilapan-kesilapan, kita benarkan mereka melakukan rancangannya, kita hanya facilitate saja. Dan ini akan menghasilkan anak yang positif. Ini akan menghasilkan anak-anak yang tidak terbantuk pemikirannya dari dalam soal kreativiti. Jangan dihalang mereka. Jadi inilah, sebab itulah di dalam kegiatan kurikulum untuk pencapaian anak-anak dalam segi kreativitinya, maka kita kata kita laksanakan program inovasi di dalam kegiatan-kegiatan kita. Namun saya nak nambah sikit promosi ya. Izinkan saya launching bunyi itu lebih baik 1 minit. Bercakap tentang negara Jepun, bercakap tentang reward kepada mereka yang cemerlang dalam kegiatan waktu muda. Maka saya ingin mensyurkan, kenapa tidak kita langkah setapak lagi menyeberangi sempadan negara kita. Kita adakan collaboration atau jemputan kegiatan dari negara Thailand dan Filipina untuk bersama dalam simposium kita. Kita antarabangsakan kegiatan kita ini. Kerana itulah arah yang kita lakukan untuk kita menyediakan anak-anak kita ini ke peringkat global places. Ini boleh kita bincang contohnya kalau nak ke arah sana. Itu saja. Okey, terima kasih kepada legenda kita yang kedua lagi, Tuan Haji Anwar. Terusnya saya nak pergi kepada topik besar, kelab pemuda. Okey, Tuan Haji, saya rasa JKM, Bahagian Pengurusan dan telah membuat langkah. Yang saya tahu sekarang ini JKM bukan saja menjalankan kelab pemuda di peringkat sekolah rendah, telah melanjutkan kelab pemuda ke peringkat sekolah menengah. Dan baru-baru ini saya tahu bahawa ada kumpulan-kumpulan yang telah merancang atau membina modul khas untuk pelajar-pelajar di prasekolah. Jadi saya rasa Tuan Haji begitu seriusnya pelaksanaan kelab pemuda. Mungkin dalam kepimpinan Tuan Haji 25 tahun impak kelab pemuda ini kepada sekolah telah kita dengar. Dan saya nak tanya Tuan Haji daripada impak jaga pandangan yang telah dijalankan, yang sedang dijalankan, apakah hal itu juga KDM itu sendiri pada masa depan? Silakan. Okay, terima kasih Tuan Zolek. Sebenarnya apa yang telah dicapai selama ini adalah hasil apa yang telah dicapai selama ini. Dan itu saya rasa kita sama-sama lah ucapkan terima kasih kepada kami sekali guru-guru dan juga staf kesihatan dan guru bapa dan juga kepimpinan kerana telah menjadikan satu raya. Dan untuk itu bagi saya kita ni sebagai champion, saya percaya champion ni banyak karakteristik. Pertama sekali champion ni dia kata dia buat benda tu dengan sepenuh hati. Macam kita kata champion dia takkan give up. Champion benar give up. Dia takkan kata tu saja. Dia kata kita boleh jatuh, tapi kita kena bangkit. It's okay to fall down, but it's not okay to remain down. Ya, kerana kita tahu lah kegagalan apa itu merupakan cabaran. So, atas dasar ini bagi saya kita kena bertindak sebagai champion. Jadi kita kena ada kata minda seorang juara. So, salah satu daripada orang kata hal yang kita adalah kita nak pastikan bahawa guru-guru kita, pemimpin dan juga staf kita merupakan juara yang mempunyai minda juara. Tak pernah give up dan sentiasa akan raise the bar. Tingkatkan tahap kita boleh capai. We cannot be happy lah. Betul ya? Bagi saya happy ketika sejarah masih lagi dapat untuk meneruskan program ini. Walaupun ada kesalahan tapi masih boleh. Itu kita kasih. The champion always kasih. Ini perkara yang kita kita lahirkan juara di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, di kalangan kata yang baru-baru dari staf kita.
termasuk juga tempat. Very important. Ya? Okey, secondly ialah presiden kita. Jadi mari kita tadi, kita tidak hanya nak berada di tahap yang kata di primary school, tapi kita nak juga pergi ke secondary. Kerana kita tahu ini sebenarnya aspirasi daripada ibu bapa, daripada cikgu-cikgu, daripada ibu kita staff itu. Dia kata, dah diajar sekolah rendah, apa salahnya diteruskan sekolah rendah? Tetapi pada tahap yang lebih tinggi, kita berskop. Ini memang kita sedang laksanakan dan kita minta tuan-tuan dan puan, ya, rakan-rakan semua tolong bantu pastikan benda ini berjaya. Ya, tadi Haji Anwar kata bahawa kita nak antarabangsakan. Saya rasa memang ada dalam ini. Sebenarnya telah pun kita bincangkan dan memang idea ini datang dari tuan-tuan dan puan kita. Jadi apa saya cakap itu bukan saya punya idea, salah, tapi itu adalah merupakan satu idea kolektif. Yang mana kita kata kita perlu laksanakan mengantarabangsakan itu. Nanti pada start dimulakan dengan khasiatkan. Ya, lepas tu sebelum kita pergi ke tolak private, maybe mereka pakai LB, Asia dan sebagainya. Ini untuk apa? Bukan kita nak menyalahkan, bukan. Kita nak dapatkan konsep maklumat mereka. Apa yang mereka buat yang baik kita terapkan. Tapi itu belajar. Jadi kita akan membina satu alliance, satu gabungan, alliance of the wujud di negara, di dalam dunia. Ini bagi saya penting untuk kelestarian program. Dan of course, jadi ada mengatakan bahawa kita perlu kan sumber-sumber untuk melaksanakan program ini memang kita nak. Because any program tanpa sumber yang cukup memang tak boleh berjaya. Tapi itu bukan makna bahawa kita kata dengan sumber sedikit kita boleh buat. Kita kata less is more, kadang-kadang kita buatkan efisien. Ini pentingnya efisiensi. Kita cakap kita strategi dalam perkataan ini. Jadi apa yang telah kami sebagai satu pasukan yang kita nak buat ialah kita perlu mendapatkan dana yang bukan konsisten. So adalah cara kita untuk menjadi rakan positif. Saya cakap ini lah, kita rasa government mungkin tidak boleh nak berterusan membantu apa kita ini, tapi kita berdana. Untuk itu kami di bahagian dan juga dengan rakan dari bercadang untuk mendapatkan syarikat untuk menaja. Baik kita rasa kita dapat pastikan dana digunakan sebagai bukan sahaja untuk kewangan, tapi sebagai aset. Jadi kalau ikut kepada ialah kita penelitian matematika ya, tapi saya rasa tak salah kita penelitian atau berangan-angan besar. It's okay kan? Saya rasa better be a big dreamer. Kalau kita dream big, tak dapat kecil apa lah. Kita dapat juga. Harapan kita ialah nak carilah mungkin bank ke, jadi sponsor partner. Dengan harapan setiap daerah betul-betul ada satu perusahaan untuk digunakan bagi kita. Alright? Dan kalau misalnya ada simposium akan dikaji sepenuhnya oleh syarikat. Di mana tuan-tuan dan puan bolehlah ikut kat mana yang kan? Termasuk juga pekerjaan dari segi alat-alat dan dan macam tadi kan kita perlu rekod dekat awal dekat sekolah bukan sahaja dekat sekolah ya, ini telah kita laksanakan dan kita bergabung sebenarnya dan kita sama dengan mata bersama dengan UPN untuk menggunakan pakar-pakar untuk mendapatkan perkara itu sebagai satu sumber yang buat sebagai satu evidence bukan cakap evidence. Inilah yang ada di kita pada masa akan datang dan kita harap saya tuan-tuan dan puan apabila datang petang ini sama-sama dengan saya untuk merealisasikan satu impian kita untuk membina generasi. Kita nak membina generasi. Sekarang kita nampak, tapi bagi saya 10 years from now kita akan nampak. Saya percaya 10 years from now kita punya kadar oksiden itu mungkin turun, atau kadar kita akan meningkat sebagainya. Ini harapan kita. Dan inilah ada tujuan kita dan kita tahu tadi bahawa tanpa sokongan tuan-tuan dan puan akan berjaya. So harapan kita adalah kepada tuan-tuan dan puan ya, dan sama-sama kita pastikan bahawa kerana siapa yang akan itu bukan kata anak orang, mungkin anak kita. Kalau tidak anak kita, mungkin cucu kita.
Kalau tidak cucu-cucu, bukan cucu-cucu. Sehinggalah. So harapan kita akan lahirlah kata satu masyarakat atau kumpulan generasi yang dapat bantu dia bersama menyumbang pada orang lain. Itu mana yang dikatakan oleh tadi ya. Kata agama, katakan orang yang terbaik adalah orang yang menyumbang kepada orang lain. Itulah yang kita harapkan dan inilah harapan kita dan inilah hal tuju kita untuk masa depan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada penonton yang tadi lagi begitu besar harapannya. Lepas satu kereta tadi dia agak-agak yang satu kereta dua satu ni lah. Kalau boleh lepas ini kita beri satu sekolah. Sebab kita tahu bahawa kita bilangan kita akan bertambah dalam kasus. Okey, beri satu tepukan guru kepada semua ahli panel kita yang terdiri daripada cikgu kita, Puan Kristi, Cik Syah kita dan Tuan Haji dan juga bos dan pekir besar kita dalam kelab dan komunitas. Okey tuan-tuan, sebagaimana yang saya janji tadi tuan-tuan kita akan buka ruang khusus untuk tuan-tuan dan puan bertanya kepada kesemua ahli panel yang berada di atas ini. Jadi saya hadkan sekurang-kurangnya kepada 3 soalan lah untuk tuan-tuan kemukakan kepada ahli panel kita. Kita masih ada masa dan saya nanti akan buka ruang kepada seluruh ahli panel untuk memberi respon kepada soalan-soalan yang akan diberikan oleh tuan-tuan dan puan. Jadi saya persilakan dan sebelum tuan-tuan menanyakan soalan, saya harap tuan-tuan mohon memperkenalkan diri daripada negeri mana, jawatan apa dan dah berapa lama dalam menjadi penjara sebagai dalam. Silakan untuk yang kami tanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Soalan saya diberikan kepada anak saya. Saya Puan Muhtarina binti Jamil. Saya mengajar daripada Terengganu, Marang Mawili Negeri Johor. Saya ingin melamar Encik Syah. Soalan saya. Bisa bagi dia. Okey, Kides kah? Okey, Kides. Bukan Kides saya. Cikgu dekat masuk-masuk. Saya Guzan. Baiklah, sebenarnya saya juga berpeluang ke Jepun pada tahun 2005 mewakili Malaysia dalam perkhidmatan iaitu dalam ICT. Jadi saya cukup faham dan sangat tertarik dengan Cik Syah dan saya juga setuju dengan bukan tuan dia. Betul. Bila sebut tertarik saja dah mula Cikgu ni memang cikgu praktis. Ya, betul. Pemikiran yang inilah. Jadi sebenarnya semasa saya pergi sana kita ada school visit, tapi saya tahu memang tidak ada kantin di sana, tapi saya tidak berkesempatan untuk bertanya kepada cikgu dia apakah rahsia dia, macam mana dia mendisiplinkan murid dia supaya dia ikut betul-betul arahan guru mereka. Sebab bidang saya dalam bidang ICT pada masa itu. Memang saya nampak murid tu betul-betul dia nak susun kasut, dia mana memang betul. Tapi saya tidak berkesempatan nak tanya cikgu tu, you dulu ke murid itu tu, tapi tak tanya. Jadi saya nak tanya, adakah Encik Syah kesempatan bertanya apakah dia punya kaedah supaya murid dia betul-betul ikut prosedur dia tu. Itu saja satu soalan saya. Nombor arigatou gozaimasu. Oh, jawab bisa. Okey, silakan. Pantai dalam bahasa Jepun ke ni? Saya nak mula cakap bahasa Melayu pun. Yang saya tahu jawapan dia hai. Dia Melego dekaiwa shimashu. Melego cakap bahasa Melayu lah. Okey. Kalau seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya ia tidak bermula di sekolah. Ia tidak bermula di sekolah. Budaya yang diterapkan oleh keluarga di Jepun, sebab mereka mungkin anak tak ramai. Anak seorang ataupun 2 orang. Maka sekarang ni yang kahwin dah tak ada anak lagi, dah cukup tak nak beranak, biar kita hidup 2 orang sampai mati. Itu cara Jepun sekarang boleh lah. Sebab lagi ada anak, dia mahal nak kena bayar, nak kena belajar semua negara yang cukup tinggi kos dia. Isu dan anak lagi nak kena fikir. Mungkin seperti yang saya kata tadi, dia tak ada orang gaji di rumah, tak ada apa semua. Penerapan budaya untuk mengambil rutin dalam membuat sesuatu pekerjaan di rumah adalah asas. Bila dia datang ke sekolah juga melaksanakan perkara yang sama, susun kasut, letak ni, sehingga kasut tu dia adalah kalau kasut dibiarkan menghala ke rumah, ke kelas ataupun ke pejabat, adalah biadab sebenarnya. Dia kena pusingkan kasut tu supaya ke arah keluar, supaya tetamu nak keluar terus sarung.
memakai spek hitam, Ray-Ban dan sebagainya yang kita juga adalah biadab ketika bercakap dengan orang tua. Tapi kalau kita ni dekat pasaraya tengah hari buta dan malam-malam pun pakai spek hitam, ada perbezaan ni. Jadi maka saya rasa penerapan di rumah keluarga adalah sangat penting. Maka bila bermula daripada keluarga, ia akan datang ke komuniti. Komuniti ini bermula di sekolah, kemudian komuniti yang lain, pakcik, makcik, saudara mara, makanya ia akan berkembang. Kita dah ada benih-benih yang baik. Kita dah ada pembenihan, semua dah ada anak-anak murid yang baik. Maka saya rasa perjalanan kita dah ada di dalam insya-Allah. Terima kasih cikgu yang telah berkongsi, dan saya rasa apa pun yang kita nak buat haruslah bermula di rumah kita sendiri. Maka kegagalan di rumah, institusi keluargaan itu sendiri, maka kita akan gagal nak menggapai dalam juga. Ada puan yang bertanya dari puan, angkat tangan. Okay, puas hati dengan lamaran yang dibuat pada Syah. Okay, kalau nak sama lagi lepas kita boleh kita di luar kita makan dan sebagainya. Okey tuan, kita ada 2 soalan lagi dengan puan. Kita ada 2 soalan lagi yang saya beri dan buka kepada tuan-tuan puan. Okey, soalan seterusnya, silakan puan. Transformasi tadi, di mana dari ada kesan pada diri saya, yaitu transformasi dari menolak jadi sebagai jururawat pada awal dan memilih kejuruan karena tidak meminati kesehatan. Dan itu yang sehinggalah pada penglibatan saya pada Dr. Muda 2006. Masuk semula ke kesehatan. Maksudnya adalah sebagai guru dan berhubungan dengan Jabatan Kesihatan. Jadi maksudnya itu transformasi yang saya dapatkan. Maksudnya hubungan antara Jabatan Kementerian Kesihatan dengan Kementerian Pendidikan. Okey, saya mungkin ini satu cadangan ataupun mungkin soalan untuk melanjutkan transformasi ini kepada ahli dokter muda supaya berterusan. Caranya saya harus berikan mungkin kepada Kementerian Kesihatan. Adakan satu tag ataupun kad penyertapan kepada ahli-ahli dokter muda, terutama yang cemerlang, semasa mereka berurusan dengan hospital ataupun klinik kerajaan, supaya ada sedikit keistimewaan pada mereka. Sebab ini boleh memotivasikan mereka. Dan apa yang saya dapat sekarang, kad dokter muda ini sudah berterusan kepada sekolah menengah. Dan saya pernah alami budak-budak murid-murid dokter muda lebih bermotivasi berurusan dengan jururawat. Jadi maksud saya tag ataupun mungkin kad penerapan. Kalau tidak sedap pernah diwakilkan. Okey, terima kasih banyak sekali. Sekarang nak bagi cikgu ke nak bagi apa? Kesihatan, paling kesihatan juga lah. Terima kasih kepada yang bertanya. Jadi saya rasa yang layak menjawab soalan yang diberikan oleh penyoal kita tadi itu adalah kita sponsor kita lah. Tuan nanti jawab untuk respon pada soalan yang telah diberikan oleh penanya kita yang tadi. Okey, terima kasih kepada puan. Saya rasa itu satu idea yang baik. Tapi ini merupakan satu dasar. Jadi kalau dasar macam ni, saya kena buat satu analisis dulu lah. Macam mana program sebelum kita sampai. Ini bagi saya, saya harapkan bila doktor muda ni dah sihat, patutnya tak ada lagi doktor komputer kot. Kalau bagi tu lah ya. Tapi kalau kita kena penting ada cerita ni kan, sakit juga. Dan benda-benda kita boleh bawa. Tapi bergantung kepada apa yang dilaksanakan. Kita tak boleh kata nak start presiden itu. Banyak lagi benda lain yang akan datang. Kalau saya bincang dengan kalau kita once you open the floodgate, banyak lagi datang masuk. Okey, tapi ini kita take. Tapi tadi kalau saya ingin nyatakan hasrat yang menanya dia, mungkin dia nak macam buka untuk memudahkan dia berusaha dia. Kan itu bagi saya itu memang boleh buat dalam masyarakat. Saya bukan nak dapatkan roti istimewa, tak layak. Memang buka saja macam ada tadi. Yes, tapi bersyukur itu dah. Itu sebenarnya memudahkan. Memang saya kalau boleh cakap itu. Setiap satu muda ada di dekat. Dan
kad tu ada kemewahan. Maknanya every doktor muda has a card dan ada dia privilege yang boleh terima. Ya, kan maksudnya saya nak tu dalam rawatan mungkin. Kita lagi sudah lah. Okey, terima kasih atas semua dedikan kepada Tuan Lee, kepada yang tadi cikgu kita. Okey, kita ada soalan yang terakhir. Silakan dulu. Tak ada ke kau punya lelaki ada dalam dewan ni? Ada soalan? Silakan soalan. Okey, ada. Yang itu sudah ya. Okey, silakan tuan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat hari. Dasar dan kondisi negara itu adalah kerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi melahirkan doktor muda yang bermotifkan kesihatan dan kesejahteraan. Di dalam keadaan sekarang, situasi sekarang, sekolah-sekolah bagaikan corong kuras, dipenuhi dengan program-program dan dasar kementerian. Bagaikan 24 jam tidak cukup. Dengan lahirnya berbagai kelak cahaya, kelak kita semula, berbagai kelak yang betul-betul digabungkan. So, dalam doktor muda pun ada yang kesihatan, kita semula sebagainya. Soalannya, sejauh manakah Kementerian TPM bekerjasama Kementerian Kesihatan selaku peneraju dasar melihat kekangan dan permasalahan ini dalam meringankan beban tugas guru, dalam merealisasikan fungsi kelak doktor muda bagi memertabatkan doktor muda sebagai ejen perubahan kesihatan secara global amnya dan sebagai ejen kesihatan sekolah amnya. Walaupun terbatas halangan bukannya tekanan bukannya halangan dan nak sedaya tak nak sedaya. Tuan, sebelum panel kita jawab, kenalkan diri tuan. Saya Muhammad Syarul Izzuddin daripada Wakil Peserta Terengganu. Terima kasih. Okey, soalan yang ketiga saya rasa yang sesuai dan tepat juga adalah daripada kabinet. Disilakan Tuan Jono. Terima kasih, Cikgu. Ini soalan yang selalu saya terima sebagai pegawai di co-curriculum, dan biasanya saya buka panggung untuk menjawab ini dengan nyata melihat semula kepada tugas-tugas kita sebagai guru di sekolah, yang mana yang sebenarnya rancangnya kegiatan co-curriculum ini adalah bermula pada tahun 1991, dan the culprit ataupun orang yang tanggungjawab yang merusakkan tuan-tuan adalah saya. Sebab sebelum tahun 1991, apabila orang sebut co-curriculum, orang bayangkan sukan. Dia samakan co-curriculum itu dengan sukan. Tetapi dalam dasar kita pada tahun 1985 telah dikatakan bahawa kegiatan co-curriculum adalah sukan, pasukan main seragam dan persatuan. Kenapa dikatakan tiga bidang ini? Dan kenapa co-curriculum itu diwacirkan semenjak tahun 1956 lagi? Sejak laporan Razak diterima sebagai dasar pendidikan kebangsaan. Kerana dipercayai bahawa dengan hanya PMP dalam bilik ajar, ruang untuk menerapkan soft skills ataupun kelompongan kemenjadian anak itu tidak akan dapat terisi dengan hanya menjalankan PMP. Ia mesti ditampung dengan satu urusan lain untuk melengkapkan anak-anak kita. Jadi sebab itulah dasar sekarang ialah mendidik anak-anak mesti dengan dua pendekatan, dan dua ini tidak boleh saling ganti-mengganti antara satu dengan lain. It must go together. Dan maka saya menyatakan kepada guru-guru, PMP dan gaji yang kita terima tidak seimbang, kerana kita baru menjalankan satu pendekatan pendidikan, iaitu menurunkan atau mewariskan ilmu kepada anak-anak
sahaja. Mana sebahagian lagi? Itu untuk menjadikan anak ini manusia yang komplit, iaitu melaksanakan kegiatan kurikuler. Barulah kita boleh tidur tuan-tuan, jika dijalankan kedua-duanya. Kenapa saya kata kita boleh tidur? Kerana barulah kita katakan rupanya gaji yang sebahagian lagi ini dia tugas kita. Jadi 1921 kita mula menggerakkan, menyedarkan para guru, ia bukan satu bebanan, ianya adalah satu tugas yang tertinggal yang kita tidak dapat, kita tak lakukan. Kerana apabila nak menjadikan anak-anak kita melihat PMP atau ilmu yang diturunkan dalam bilik belajar itu adalah realiti dalam hidupnya, adalah suatu pencetus untuk mereka menggunakan ilmu itu, maka ianya harus kelihatan kepada anak-anak kita, itu melalui kegiatan kurikuler. Namun demikian, kegiatan kurikuler yang beratus bilangannya adalah pilihan tuan-tuan dan puan. Bukannya satu kewajipan mesti menyertai kelab doktor muda. Ada banyak lagi kelab. Mesti menyertai kadet tentera. Tidak. Ada 11, 18 kegiatan pasukan perang selangkap. Dan begitu juga dalam sukan. Pilih yang mana anak kita cenderung arah mana. Cuma kalau kita tidak ada kepakaran, kita gunakan agensi yang ada bersama dengan kita untuk menyampaikan kepakaran itu. Namun demikian tuan-tuan dan puan, saya selalu bercerita kepada orang dari Kementerian Kebudayaan. Saya kata kepada tuan-tuan, mungkin matlamatnya adalah untuk melihat anak itu boleh menari seperti orang dewasa. Kalau hebat anak itu membuat persembahan, maka kita akan menyatakan kita sudah sampai objektif kita. Tetapi kepada Kementerian Pendidikan, sampai untuk menjadi penari yang baik, itu adalah bonus. Sampai atau anak itu mendapat pingat emas, itu adalah bonus kepada kami. Tapi yang lebih pentingnya adalah proses nak menyampaikan. Apa ni prosesnya? Taat kepada arahan guru, menepati waktu latihan, semangat setia kawannya, kemudian mengikut peraturan-peraturan pertandingan. Itu yang lebih penting. Itulah piala emas atau pingat emas kepada orang-orang yang bergelar sebagai guru. Kerana yang menjadikan dia manusia itu dengan nilai-nilai itu bukan pingat emas, bukan boleh menari di atas pentas dengan baik, tetapi proses itu tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, para guru sekalian, sahabat-sahabat saya, dalam kegiatan yang ditawarkan ini adalah satu jambatan sahaja, satu elemen cara, tetapi yang lebih pentingnya ialah proses yang saya sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, itu maknanya kita kena tahu kerja-kerja buat ini. Namun demikian, untuk menjadikan kerja buat ini menarik kepada guru, kepada kita dan kepada anak-anak kita, maka kita adakan sharing ilmu hari ini. Kita adakan pertandingan, kita adakan seminar. Ini adalah penggalak dan sudah tentulah untuk melengkapkan tuan-tuan mempunyai ilmu untuk membawa anak-anak ini ke bidang itu. Maka peningkatan ilmu itu perlu ada. Kadang-kadang orang dari pejabat kesihatan atau dari hospital ataupun orang dari kamp tentera yang patut melatihan itu tak dapat datang, we fill in dengan ilmu-ilmu yang ada sedikit sebanyak. Sebab kita bukan pakar dalam di bidang itu, tapi kita boleh mengisi ruang yang kita tinggal saat itu. Jadi betul kata tuan tadi, bahawa kalau kita bukan mencari alasan untuk tidak mahu buat, kita nak lakukannya, tetapi kadang-kadang kita tidak nampak matlamat akhirnya itu. So para guru adalah mereka yang melihat pada gambaran yang makro itu, menghasilkan manusia itu. Itu tugas kita. Tapi rakan-rakan fungsi kita macam Kementerian Kesihatan, mereka adalah
rakan-rakan yang memberi the expertise dalam subject matter yang menjadikan kegiatan kita itu menarik, yang menjadikan anak-anak kita ruang-ruang umpamanya once you embark into an activity, you know which mountain to conquer. Itu kita tak mau lagi kurikulum ini mengisi masa lapang, mengadakan aktiviti hobi saja, tapi you embark into one area, maka you tahu target dia ke mana. You embark into doktor muda di sekolah rendah, maka continue on kepada sekolah rendah, dan continue untuk kerjayanya nanti. Kita tak mau lagi anak kita melompat sana ke sini. Esok dia masuk pengangkap, lusa dia masuk kelab bahasa, tulat dia masuk kelab lain. Akhirnya dia tak tahu nak jadi apa pada penghujung. Kita lah orang tua yang strukturkannya untuk dia. Jadi, dan memberikan mereka pilihan-pilihan, bukan memaksa, memberikan mereka pilihan. Okey, Tuan Adi, terima kasih atas respon diberikan. Saya rasa cikgu ada nanti juga. Kalau boleh saya ringkaskan apa yang dimaksudkan oleh Tuan Adi. Dan saya rasa tuan-tuan pun yang diutarakan tadi, berada di sekolah dalam pembanyak hanya bidang-bidang kurikulum. Sebenarnya kita perlu yang minimum saja. Kalau saya ringkas oleh apa yang maksudnya apa yang disampaikan, yang minimum yang sekolah boleh buat. So kita ada 5 komponen yang minimum. So buatlah yang minimum untuk komponen buat. Janganlah semua sekali kali kita buat. Okey, mengikut masa kita dah buat. Ya, nak tanya lagi ke tuan? Nak bagi juga ke? Kalau tak bagi menangis juga kan? Okey, saya bagilah dua. Yang tanya silakan ada nama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Saya mengambil sedikit masa sahaja. Sebelum itu kepada Cik Syarizan, saya tidak pandai berbahasa Jepun, namun